titik terendah tu seputus tunang kot. Sebab menyingkap kembali episod Putus Tunang dengan Mawi, penyanyi Ina Naim mengakui pengalaman tersebut adalah saat paling perit dan gelap yang pernah dilalui dalam hidupnya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Ketika hubungan mereka berakhir pada 2006, Ina atau Nurdiana Muhammad Naim 41 memaklumkan dia bukan sahaja kehilangan tunang, tetapi turut dihujani kecaman dan fitnah masyarakat yang dianggap sebagai punca perpisahan. Masa putus tunang itu memang menjadi titik terendah dalam hidup kerana kesilapan itu bukan datang daripada kita, tetapi apabila orang menuduh macam-macam, saya tiada tempat mengadu selain kepada Allah. Saya berdoa, Ya Allah Engkau Maha Kaya, tunjukkanlah kepada orang bahawa bukan aku yang bersalah. Saya mohon agar Allah tunjukkan sesuatu kepada mereka yang mengkritik, merendahkan dan menganggap segala-galanya berpunca daripada saya, katanya dalam sebuah audio siar baru-baru ini. Menurut Ina lagi, usianya yang masih muda ketika itu menyebabkan dia bergelut mengawal emosi dan tekanan luar. Iman pun tidak berapa kuat ketika itu. Saya masih muda, tetapi saya anggap semua yang berlaku sebagai kifarah dan Allah mahu mengampunkan dosa-dosa kita. Apabila kembali kepada Allah, hati jadi lebih tenang, ujarnya. Hubungan cinta Ina dan Mawi pernah menjadi fenomena negara pada 2005, selepas Mawi meraih populariti luar biasa sebagai juara Akademi Fantasia 3, namun pertunangan mereka tidak bertahan apabila berakhir pada Julai 2006. Dalam program Mawi Ina terbitan RTM suatu ketika dahulu, pasangan itu dipertemukan semula buat pertama kali selepas perpisahan dan Ina mengakui wujudnya campur tangan pihak ketiga, namun enggan mengulas lanjut demi menjaga aib. Mawi yang ketika itu berusia 25 tahun tidak menafikan hal tersebut, tetapi menjelaskan tekanan kehidupan serta kesibukan kerjaya turut menjadi faktor mereka berpisah. Selepas melalui fasa sukar, Ina berkahwin dengan bekas anggota kumpulan intim Suhaimi saat secara tertutup pada 2007, namun pada November 2023, Ina kembali diuji apabila Suhaimi meninggal dunia akibat komplikasi kesihatan. Tidak lama kemudian takdir menemukan Ina dengan seorang jurutera Muhammad Khairul Rizal dan mereka selamat disatukan pada tahun lalu. Klik di profil TikTok ini untuk dapatkan video penuh.